orang Temelloh jumpa di Thailand je. Dia Temelloh tak jumpa. Berapa ramai jumpa orang Temelloh dekat Thailand ni? Dah 2-3 hari lepas jumpa orang Temelloh. Ni siapa pula? Oh, ni senior. Abang senior, abang legend. Abang legend. Apa boleh BL lah. Aku SNKT. Dia sekretari. Duduk Temelloh. Lah. Aku Temelloh ha. Temelloh Jaya. Kau dulu kodong apa saya onen tu. Sudah. Godong kenal. Oh, godong ke dia? Kodong sangat sampai tu kodong dah ke kodong bandar dah. Duduk bandar. Ya, dia duduk bandar. Godong. Kamu peluas lah. Siapa? Oh. Bukit Pasila. Bukan Pasila. Bukit Pasila. Belakang bandar Kampung Baru Cina. Kampung Baru Cina. Betul. Otai betul tu. Itu memang orang bandar. Maknanya orang Temelloh. Orang Temelloh. Aduh. Okey. Alright. Okay, guys, Assalamualaikum. Ni saya bersama owner Usman Hotel Restoran. Restoran Thai Muslim Food. Usman Thai Muslim Food kat Bangkok. Sama dengan Usman Halal Home yang tempat menginap. So, stay. boleh cakap sikit promo. Boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai owner yang tempat menginap ini, nama Usman Halal Home. Okey. Dan satu lagi, kami sudah bertampak di sini 27 tahun selamanya. 27 tahun di Bangkok. Di atas nama Usman Thai Muslim Food yang tempat makan halal. Semua Allah Embassy Islam semua tahu kedai. Ya. Embassy Malaysia, Brunei, Indonesia memang selalu sini. Menteri-menteri selalu datang. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah abang buat minat tempat kami rasa memang rasa market yang kita nak, yang market yang cari market halal. Kami nak berjalan yang halal, yang buat jalan. InsyaAllah buat bantu kami. Terima kasih banyak. Okey. Ya, Assalamualaikum. Untuk bilik memang A lah. So datang sini tak payah fikir. Memang tempat solat semua ada, everything. Halal makan pun ada. So kalau kat Bangkok datang sini, ni pun dekat je. Sekitar, boleh jalan kaki, boleh naik whatever lah, nak naik, nak pergi mana-mana pun dekat. Tak jauh. Alright guys. Nanti kalau datang Bangkok, try sini. InsyaAllah. Okey. Mama ke mana makan? Yang makanan sini macam mana? Tadi cakap hal stay. Ini hal makan. Sebenarnya ini bukan kali pertama lah sampai di Usman ni. Tapi hari ni rasa betul lah. Oh betul. Dah berkali-kali datang Jadi hari ni nak standby ni dah sudah nak makan. Nak makan dia. Betul. Alright. Jadi itulah saya pun semoga selamat dalam perjalanan. Hari ni nak naik ferry ni. Itu lah dia. Nak naik kapal lah. Tapi tu pun dah siap bungkus dah. Nasi goreng daripada sini. Nasi goreng halal kita dah bungkus siap-siap lah. Takut dekat kapal ni tak ada makan kan. Kita dah ada makan. Okey, right. InsyaAllah. Jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum. Nak gerak dah weh? Okey, nak gerak dah. Bala. Jumpa orang Temelloh je terus cakap Pahang Terus cakap Pahang. Gitulah gaya. Okey, beres. Gitulah gayanya. Tengok orang Pahang siap bagi bekal lagi Ada bekal lagi. Alright. Okey weh. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye Toke. Benda besi ke? Kanan kaki. Halal Usman Muslim Thai Food. Okey. Kiri. Kiri? Alhamdulillah. Okey. Bye-bye, Bangkok. Bye-bye, Bangkok. See you next time. Rezeki dapat jumpa owner. Dia memperkenalkan diri dia tadi. Iyalah, betul. Banyak cakap orang berniaga, biasalah. Bagus dia. Dia siap ajak datang raya rumah dia nanti Kalau datang Narati Wat, telefon dia kata. Okey. Dia orang ni kebanyakannya daripada Nara lah. Kalau Muslim kat sini tu Narati Wat dengan apa? Jala. Narati Wat dengan Patani. Tu yang ramai. Semalam kita
kita pergi yang pasar, dia punya pasar tu kan. Ramkaheng tu. Banyak Muslim tu banyakkannya reti cakap Melayu. Rupanya dia orang daripada belah selatan lah. Macam duduk kat Kelantan je. Itu kata. Rasa macam duduk Kelantan pula. Tapi okey lah. Alhamdulillah. Perjalanan lancar. Ni kita nak pergi ke ferry. 17 km je, tak jauh. Kita akan check in sana. Then kita akan bermalam dalam kapal lah hari ni. Bermalam dalam kapal ya, alhamdulillah. Happy. Kalau tak naik kapal ni, kita naik motor around 1000 km lagi kan? Betul, lebih kurang dalam 1000 lagi lah. So dapatlah rest 1000 km tu atas kapal. Wow. Malam. Thank you Kanda. Thank you Allah bagi rezeki kat kita. Thank you Allah. Masa kan. Itulah dia. Dapat jumpa orang-orang yang baik-baik, kawan-kawan, sahabat. Yang best dia ramai betul jumpa orang Pahang, orang Temeloh ni. Jumpa sahabat. Kebetulan pula dia ada dekat sini kan. Dia mencari semalam lagi dah. Teks dia dekat Facebook. Tapi dia kata macam semalam sibuk dengan klien kan, kerja. Lepas tu dia tanya duduk mana. Cakap dah duduk dekat Usman. Rupanya dia dah biasa dah datang makan kat Usman tu kan. So tu yang pagi tadi dia ni. Awal dia dah sampai, dia tak teks pun. Tiba-tiba tak ada nombor kan. Semalam cari juga nombor dia, macam tak ingat dia tahu nama apa. Rupanya hari ni dia teks, okey lah. Dia teks, so kita tahulah nombor dia apa kan. So, nombor dia apa? Nama dia apa? Safe? Memang Joe Keke nama dia. Joe Keke? Yeah. Nama otai tu, Joe Keke. Saya panggil dia Joe Keke daripada zaman dulu lah, duduk Temeloh kan. Zaman muda-muda dulu duduk Nak Temeloh. tahu Keke tu apa? Keke tu macam dulu zaman exhaust motor lah. Dia kaki beli YP dulu zaman RS apa semua kan. Itulah dia. Kawan lama lah. Saya tanya tu apa maksud Keke tu. Biasalah kita nak tahu juga salah silah Keke tu apa kan. Exhaust rupanya. Exhaust Keke. Itulah dia. Alhamdulillah dapat silaturahim kan. Kawan baru, kawan lama. Tadi tu tokey semalam I turun tim Muay Thai SEA Games. Tapi itulah tak nampak pula Miki ni semalam tu. Miki dengan Jojo? Tak nampak ke? I tak perasan. Aduh. Itulah dia, kalau tahu dia semalam tu Muay Thai, I pula blur-blur bila dia sebut Muay Thai tu, tak terfikir pasal Miki tu kan. Biasalah you taekwondo you hafal. Itulah lupa. I perasan yang perempuan. I cakap ke dia, kita ada pihak emas kan perempuan. Dia pun angguk je ada orang tu lah. Mungkin dia kata Mamat ni blur ke, dia kata kan. Takkan tak tahu baru lepas cerita Miki menang pinggan emas kan. Tapi I pun macam tak perasan. Lepas tu bila dah naik you cakap lah, itulah Miki lah tu Muay Thai lah. Tak perasan pula. I rasa Miki tak sampai lagi tu. Mungkin dia ada rehat ke apa kan, tak tahulah. Mungkin dia tak join. Tapi macam tak nampak. Tapi tak tahulah, ini kan kadang-kadang pandang orang tu tak suka sangat pandang lama-lama kan. Yelah. Jenis pandang macam tu je. So mungkin tak perasan ke apa ke. Tapi tak apalah. Tak ada rezeki lah. Tahniah lah. Tahniah je lah kepada tim Malaysia. Dapat tambah pingat emas lagi. Bagus lah. Kita pun tahulah macam mana kesusahan, keperitan untuk menjadi seorang juara ni bukan senang kan. Tapi banggalah dia umur 16 tahun. Main sukan C dapat pingat emas tu. Pingat emas. Kita tahulah macam mana kita pun develop anak kita main sukan. Kesusahan dia macam mana, keperitan dia, kekentalan dia kan. Nak jadi juara, nak jadi yang terbaik tu bukan senang lah. It's not easy lah kalau nak naik level macam national level ke kan, nak jadi yang terbaik dalam Malaysia ataupun nak jadi terbaik dalam negeri ke whatever ke. It's not easy lah, banyak rintangan kena sacrifice lalui. Kan betul, sacrifice masa, tenaga. Itulah dia. Semua pun macam tu dalam hidup pun kita pun sama tak. Kita kena sacrifice banyak benda untuk dapatkan satu benda kan. So hari ni cuaca 30 darjah Celsius 29. Okey lah tu. Boleh lah, berpeluh lah dalam jaket ni. Berpeluh lah dalam jaket. Kita dah start panas, mengalir turun bawah.
Itulah dia. Kita kena adapt lah. Panas ke, sejuk ke. Jalan nasib baik cun lagi tak lagi. Ada jam sangat lah lagi. Sebab mungkin kita keluar pagi kan. Tak tahulah. Tunggulah. Mungkin kita keluar ni dalam pukul 12. So mungkin orang dah sesak-sesak pagi pergi kerja tu dah settle lah. Mungkin kejap lagi lah lunch hour kan. Ni tak tahulah petang sikit ke macam mana ke. Tapi semalam kita dah lalu peak hours. Macam mana dia punya jam. Sampai motor kecil pun tak lepas. Stuck juga. Sangkut juga dekat Bangkok ni. So tips dia, kalau nak masuk Bangkok, pakai motor yang senang nak handle, nimble. Lepas tu pannier mungkin yang kecil, tak perlu besar-besar sangat, boleh masuk Bangkok. Ataupun kalau bawa motor besar pun boleh, tapi sewa motor kecil lah kat sini. Itu je lah. Maksudnya you sampai destinasi, cari hotel jangan dalam town lah kan. Cari hotel luar sikit, and then mungkin sewa motor ke, and then bawa motor kecil. It's better lah. Daripada you nak redah macam nak bawa Goldwing ke, nak bawa GS tu ada tong besar-besar semua tu, tak disarankan lah. Sangat tak disarankan. Lah, lebih baik janganlah. So lebih baik santai-santai je. Nak pergi boleh, nak rasa okey, tak ada masalah, no problem. Bye Bangkok. Bye Bangkok. See you I'm next gonna time. miss you. Syok juga duduk Bangkok ni. Okey je. Kalau ada tempat macam tu kan, boleh relax apa semua. Okey, banyak nak explore tapi kita pun tak ada masa kan. Ya. Mungkin 2-3 hari should be okey lah Bangkok ni. 2-3 days okey lah. Jalan-jalan. Ni tak lalu dah jambatan? Lalu. Sekejap lagi? Jambatan sebelah sana tu. Nampak? Oh, kita naik jambatan lah. Mungkin lah kot. Ikut je ni, dia punya ways ni. Oh, okey. Tak tahu dia ikut mana. Doa yang baik-baik je lah. InsyaAllah. Amin. Moga dipermudahkan jalan kita ni. Bismillah. Tapi tak apalah, ni motor ni ada ni, kita belasah je lah. Ada lagi motor belakang. Dia pun tengok polis agaknya motor dia nak. Dia pun slow je kan. Belakang ada motor? Ada? Hari ni kita ikut jalan bawah. Tak naik jambatan ke? Tak naik hari ni. Nasib baik semalam dah naik Semalam tu pun kebetulan, tak tahu macam mana tiba-tiba naik je. Itulah dia. Alah, tak apalah. Bawah ni sejuk okey. Atas ni jambatan, apa tadi nama jambatan tu? Rama Tree. Sebelum tu dia panggil apa? Mall, apa? B-Mall? Mall. Ambiol, apa ke? Ambol, apa benda nama? Saya pun tak tahu. Okey je lah. Paradeng. Alamak, kita naik jambatan kecil je ke? Iyalah.
Jambatan juga. Jambatan juga. Kita kita naik jambatan besar dan jambatan kecil. Ya, saya. Wah, okeylah dapat 2 jambatan. Nampak dah kapal kita? Ada tak? Mana kapal kita? Tak ada. Belum lagi, saya tak nampak. Oh, best saya suka jambatan. Maknanya boleh je tak naik feri Boleh je. Tak ada masalah pun. Ada pilihan lah. Ada pilihan, betul. Tu belasah je jalan ni. Mana Waze tu bawa, you follow je. Follow je. Baguslah Waze tu. Dia bagi kita naik jambatan besar ramah tu. Dia bagi kita naik feri. Naik feri bayar 10 baht je. Dia bagi kita naik jambatan kedua ni. Baguslah dia bagi jalan alternatif. Yes. Dia tahu sebab kita turis kan. Dia bagi tiga try benda yang berbeza. Baguslah. Suasana. Kena cakap thank you dekat Waze tu juga. Dia bantu kita. Suasana. Suasana yang berbeza. Yes. Minta. Oh, ni tempat semalam? Ni kawasan semalam kita pergi tu. Paradeng. Kawasan yang scary sikit tu. Tu. Kalau seorang-seorang semalam tu mau pusing balik je, tak jadi naik kapal kat sini. Come on, cerita. Yelah, rasa macam kena scam je. Tak ada. Tak ada scam-scamnya. Tak ada. Okey. InsyaAllah. Malu bertanya sesat jalan. Tanya walaupun tak faham tak apa. Tak faham tanya je. Selagi tanya boleh. Selagi boleh. Sebab kita dah sampai. Tempat tu dah betul dah. Hanya kita tak jumpa office dia kan. Yang pertama kita tanya, dia tak faham. Dia pun cakap Thailand je. Okey, yang betul. Kedua kita jumpa, ingatkan macam muka Pakistan ni kan. Dia cakap dia memang dari Pakistan pun kan. Dia pun tak faham. Lepas tu kita nampak lagi satu biji motor. Tanya lagi yang tu, barulah dia seahorse dia cakap kan. Okey, itu yang betul. Maknanya tanya sampai 3 kali tanya tu. Ya. Selagi tak jumpa kita tanya. Dapat jawapan. Okey, kita nak sampai dah. Ni panggil jetty lah kan? Jetty, betul. Tu, ferry Blue Dolphin. Nampak tu? Seahorse Blue Dolphin. Okey. Banyak kereta nampak masuk. Check in. Yes, check in. Tengoklah tempat dia macam mana, menyeramkan. You have arrived. Entrance. Tengok ni. Fuh. Okey, kita sudah sampai. Ni semua nak naik ferry ni. Oops. Kenapa dia ghostan? Boleh je masuk sana. Tak ada masalah. Oh, dia tinggalkan kereta di sini. Orang je pergi. Ni banyak tinggal kereta je. Before boarding. Masuk sana. Oh, dia tinggal kereta sini? Agaknya lah. Tu ada kontena tu. Okey. Alright. Okey.
Yes, 2 people, yes. Passport. Passport. Dalam beg saya. Passport. This is the passport. Ini luggage tag. Ada 4. Untuk kat motor. Luggage tag. Kat motor. Ada 4 luggage kan? This ticket you can exchange key cards at reception on the second floor. Second floor, okay. Yes, okay, finished. You Okay. can go on the That's road. it? Yes. Okay. So it's a free flow meal? Sorry? Meal for the food? We have to you buy or? You can buy as restaurant. Oh, okay. Alright. Okay. Settle. Your room is free breakfast. Free breakfast. Yes. Okay. Tomorrow. Yes. What time we arrive in Koh Samui? What time arrive? 12. Tomorrow 12. Oh, 12 tomorrow. Yes. Oh, okay. 12 o'clock. Yeah. Yeah. So from here 4 we start. Dah. Kak. ขอตัวตรวจอีกรอบนึงนะครับผม Dia minta tu, kupon. Alai? Tiket. tiket Ya, tiket daripada dia. Thank you. Kap. Sorry Kak. Tengah tu. Okey Kak. Sini. Oh, motor saya. Okey. Dah sampai. Okey. Okey. Bye-bye motor. Kita nak naik dulu. Hello. Tiket. Okay. Let's go. Thank you. Ni naik atas Kita dah parking motor. So kita akan naik ke atas lah. Check in bilik terus. Hello, Paul. Hi. Welcome to my ferry. Star Cruise to Koh Samui from Bangkok. Seahorse kan nama Yeah. kapal ni? Ferry Blue Dolphin. Oh, the Blue Dolphin. Oi, oi, พอดีเปล่าอ่ะ พอดีครับพอดีค่อยๆครับค่อย นั่นไม่ดีลูก ๆ
check in dulu. Sejuk. Nak check in dulu. Tengah tunggu dia orang free lah. Check in bilik. Check in ya? Check in, bos. Wow. Okey lah. Untuk kids, kalau bawa kids, bawa anak-anak pun sesuai kat sini. Let's go. Use the right door. Di sana. Ni. That one. Besar ni je. Okey, so maknanya kita barang kena letak ujung tu. Yes. Jadi kita kongsi tidur. Sengit sikit bagi dia. Okay. Yeah. We are moving out of Bangkok. Kalau naik kapal, macam ni lah. Kena lepak luar. Laju kapal dia. Laju. Tapi kita belum pergi open sea lagi lah. Kita masih dekat dalam dia punya sungai ni. Masih dalam sungai dia. So, enjoy the view, bro.
Tadi dah check in, lepak-lepak je, dah letak barang. Ni kita orang lepak dekat dia punya coffee house lah. So bolehlah order minum. Tadi dekat Osman tu kita dah bungkus makanan. Sebab dalam ni memang tak ada halal lah. Dia non halal lah. So kalau nak order air, benda-benda lain boleh lah. Makan tak kot. Mungkin makan pun french fries ada lah. Lain-lain tu rasanya kita boleh bertahan lah kot sampai besok. So besok jagaan dia mungkin tengah hari kot sampai Koh Samui. So kita lepak dulu. Nanti kita explore sikit. Dia Star Cruise ni tak besar sangat lah, biasa je. Okey lah buat rasa-rasa. Buat rasa-rasa guys. Alright. Kita dah tapau siap-siap. Nasi goreng seafood. Kita lunch dulu, okey? Ciao. Kita dah gerak guys daripada Bangkok pergi Koh Samui. Alhamdulillah sekarang pukul 2 petang waktu Thailand lah. So katanya kita akan sampai ke Koh Samui pukul 12 tengah hari besok. So goodbye Bangkok, Cik Ta. Bye bye Bangkok. Duduk atas. Wow, tak sangka tercapai jugalah. Tahun lepas tak tercapai dah naik kan. Tahun ni tercapai alhamdulillah. Okey. Rasanya ada dah lebih kurang setengah jam ni jalan bot ni. Tapi tak lepas-lepas lagi daripada jambatan ni. Jambatan ada 2-3 jambatan. Nampak tu, ada lagi jambatan. Oh memang jauh lah dia punya perjalanan nak keluar daripada dia punya muara ni ke laut lepas ni. Agak-agak jauh jugalah. So interesting lah, interesting. Dekat 2 jam juga lah baru kita lepas lah daripada sungai Chao Phraya tu, dia punya muara. Sekarang dah ke open sea. Dia dah open sea dah. So semoga semua dipermudahkan lah perjalanan ni, insyaAllah. Dah nampak sayup dah darat tu, Bangkok kat sana. Dah semakin jauh dah kita. Hari pun dah semakin petang dah, pukul 4:30 sekarang. Masuk bilik, ni view daripada bilik.
Alhamdulillah. So kita dah keluar ke OpenSea. Nice. Dinner time. Kita makan nasi goreng yang tadi bungkus. Ya. Dinner ni. So sekarang dah pukul 8 lah. So dinner lepas ni boleh tidur awal untuk rehat. Besok pagi pula kita bangun. Tengok sunrise.